Kalau taat itu akhirnya dianggap derhaka, apa sebenarnya harga sebuah pengorbanan? Assalamualaikum. Nama aku Firdaus. Dan ini bukan kisah tentang isteri yang jahat, bukan juga kisah tentang perkahwinan yang dibina atas nafsu. Ini kisah tentang seorang lelaki yang terlalu taat, sampai akhirnya hilang tempat berpijak dalam hidup sendiri. Aku dibesarkan dengan satu ayat yang tak pernah putus dari mulut orang tua aku, anak lelaki, jangan melawan. Jangan membantah. Apa saja keputusan orang tua, terima dengan redha. Aku pegang ayat itu sampai dewasa, sampai aku bekerja, sampai aku dijodohkan. Atikah bukan pilihan aku. Tapi bukan juga paksaan yang membuat aku memberontak. Orang tua aku jumpa orang tua Atikah. Mereka berbincang baik-baik. Aku hanya diminta hadir, melihat wajah seorang perempuan yang sopan, bertudung kemas, tunduk bila bercakap. Dalam hati aku kata, mungkin inilah takdir. Kalau aku tolak, aku takut digelar anak tak menang jasa, jadi aku angguk, aku nikah. Aku masuk ke alam perkahwinan dengan niat yang lurus. Aku janji pada diri sendiri, walaupun aku tak bercinta sebelum nikah, aku akan belajar mencintai selepasnya. Dan aku memang buat begitu. Atikah isteri yang baik, lembut, tidak pernah meninggi suara, tidak pernah melawan kata. Kalau ada salah aku, dia simpan. Kalau dia terasa, dia diam. Aku tahu itu bukan perkara yang sihat, tapi aku juga tahu dia cuba menjaga semua orang. Masalah kami bukan antara aku dan dia. Masalah bermula sebaik sahaja aku melangkah masuk ke rumah mertuaku sebagai menantu. Rumah itu besar, cantik, lengkap, tapi aku rasa kecil setiap kali berada di dalamnya. Dari hari pertama, aku tahu aku bukan dialu-alukan. Senyuman itu nipis, teguran itu dingin. Setiap pergerakan aku diperhati. Aku tinggal di situ kerana permintaan mereka. Katanya biar senang, biar dekat, biar boleh bantu. Aku setuju. Aku fikir ini tanggungjawab. Aku lelaki, aku suami, aku menantu. Hari-hari aku bermula awal. Pergi kerja, balik petang. Tapi bila balik belum tentu aku boleh rehat. Ada saja yang tak kena. Cara aku letak kasut, cara aku parkir kereta, cara aku duduk di ruang tamu, cara aku bercakap. Aku cuba perbaiki semuanya. Aku diam, aku tunduk, aku telan. Adik-beradik ipar aku pula lain ceritanya. Mereka terbiasa hidup senang. Barang mesti jenama, makan mesti mahal, keluar mesti bergaya. Dan entah kenapa, setiap kali ada kekurangan, nama aku disebut. Gaji aku tak besar, cukup-cukup makan. Tapi di mata mereka, aku kedekut. Setiap kali aku hulur duit untuk belanja rumah, ia dianggap tak seberapa. Bila aku tak mampu ikut rentak mereka, aku dikata tak tahu tanggungjawab. Aku balik kerja letih, tapi aku masih cuba membantu. Angkat barang, baiki itu ini. Tapi yang diingat hanya satu kesilapan kecil. Yang baik hilang begitu saja. Atikah tahu semua itu. Aku nampak dia tersepit. Dia anak, dia isteri. Dua peranan yang bertembung setiap hari. Bila dia cuba bersuara sedikit, dia dipandang tajam. Bila dia diam, aku yang menanggung. Aku pernah duduk di hujung katil, malam-malam, memandang dinding kosong. Hati aku penuh, tapi mulut aku terkunci. Aku takut kalau aku bersuara, aku akan dilabel melawan. Aku takut kalau aku pertahankan diri, aku akan digelar biadab. Aku ingat lagi satu malam, selepas satu kejadian kecil yang dibesar-besarkan.
Hanya kerana aku tak ikut satu majlis keluarga sebab kerja, aku dituduh tak hormat. Kata-kata itu dilempar tanpa tapisan. Aku duduk diam. Tapi malam tu, aku dengar satu ayat yang betul-betul meruntuhkan aku. Anak derhaka. Aku menantu. Tapi aku dipanggil begitu. Aku tak tidur malam itu. Aku rasa seluruh hidup aku runtuh. Aku taat pada orang tua aku. Aku taat pada mertua. Aku jaga isteri aku. Tapi dalam satu ayat, semua itu dipadam. Hari demi hari tekanan itu makin menebal. Aku balik kerja dengan dada sempit. Aku keluar rumah dengan perut kosong. Senyum aku makin jarang. Aku mula rasa takut untuk bercakap. Takut untuk buat keputusan. Takut untuk jadi diri sendiri. Atikah semakin kurus. Matanya selalu merah. Tapi dia masih senyum dengan aku. Dia masih sediakan air bila aku balik. Masih lipat baju aku. Masih panggil aku dengan suara lembut. Itulah yang paling menyakitkan. Aku tahu dia terseksa. Tapi dia tak pernah salahkan aku. Satu hari, aku duduk lama dalam kereta sebelum masuk rumah. Aku genggam steering kuat-kuat. Nafas aku pendek. Aku tanya diri aku, sampai bila? Aku bukan mahu bermusuh. Aku cuma mahu hidup tenang. Aku cuma mahu rumah kecil yang aku boleh jadi diri sendiri. Aku cuma mahu isteri aku senyum tanpa rasa bersalah. Keputusan itu bukan mudah. Aku tahu apa risikonya. Aku tahu apa yang orang akan kata. Tapi aku juga tahu kalau aku teruskan aku akan hancur. Aku beranikan diri. Aku sampaikan niat untuk berpindah. Bukan dengan suara tinggi. Bukan dengan marah. Tapi dengan harapan mereka faham. Yang aku dapat cuma tuduhan. Aku dikata memecah belahkan keluarga. Aku dikata menghasut isteri. Aku dikata lupa daratan. Aku keluar rumah hari itu dengan kepala tertunduk. Atikah ikut aku. Tangannya menggigil. Air matanya jatuh tanpa suara. Kami pindah jauh. Rumah kecil. Sewa murah. Tak ada perabot cantik. Tak ada ruang tamu besar. Tapi malam pertama di situ, aku tidur lena buat pertama kali selepas bertahun-tahun. Atikah menangis malam itu. Tapi tangisannya lain. Tangisan lega. Tangisan yang lama dipendam. Kami hidup sederhana. Aku bekerja seperti biasa. Atikah urus rumah. Kami belajar semula ketawa. Belajar bercakap. Belajar menjadi pasangan tanpa tekanan orang lain. Hubungan dengan keluarga masih dingin. Nama aku masih disebut dengan nada kecewa. Aku masih dianggap salah. Aku terima. Aku tak melawan. Aku cuma teruskan hidup. Kadang-kadang aku duduk sendiri teringat semua yang berlaku. Hati aku masih pedih. Tapi aku belajar satu perkara, taat bukan bermaksud menghapuskan diri sendiri. Reda bukan bermaksud membiarkan diri dipijak. Aku masih anak yang hormat. Aku masih menantu yang tahu adab. Tapi aku juga suami yang perlu melindungi isteri. Kalau suatu hari nanti ada yang bertanya, kenapa aku memilih untuk pergi? Aku cuma akan jawab perlahan kerana aku mahu selamatkan apa yang tinggal dalam diri aku dan dalam hati isteri aku. Dan kalau itu harga yang perlu aku bayar, dengan gelaran anak derhaka, biarlah. Asalkan malam-malam aku kini tidak lagi dipenuhi tangisan yang aku sendiri tak mampu jelaskan.